saya Tak payah puji, tak payah puji saya beritahu. tak payah puji Tak payah puji. Tak. Sebelum lepas. Jangan tak payah puji. Tapi sebenarnya saya datang sebab abang. Haji Wajib. Memang kita nampak gambar je tak payah tanya lah sebab apa kita yakin benda insya-Allah. Tapi bila dah datang, okey. Dia datang ni lebih tingkatkan keyakinan. Sebab saya ada masalah cornering. Memang banyak sebab kita ikut kawan-kawan yang laju corner. Jadi bila kita tak laju tu kita sebenarnya kadang-kadang tu macam Haji cakap tadi. Ada dua side lah di antara kita nak ego kita ataupun kita punya safety lah. Itu saya nampak lah. Nanti saya kena buat pilihan. Okey bang. Maksudnya kalau lepas ni kalau saya nak masih kalau tak boleh tak ikut lah sebenarnya. Baik, ini biasa. No problem. Tapi yang saya nampak tadi bila kita cornering tu betul je. Saya rasa pertama faham dulu kita punya teknik, lepas tu kita faham kita punya mesin lah. Mesin tu tak sama kan. Kalau motor lain saya rasa kalau motor cup saya corner lagi laju kot. Betul. Kalau saya bawa motor cup lagi laju. Betul. Tapi saya rasa bila sebab saya faham, rupanya saya tak faham mesin saya. Jadi saya kena belajar lagi. Tapi datang ke tingkatkan lagi dengan kemahiran yang lagi dahulu. Thank you very much, Tuan. Yeah. Alright.